وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi serta dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, alhamdulillah, kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, pada malam ke-14 Ramadan. Kita dah tarawih 14 malam dah. Sedang tak sedang ni tarawih 14 malam dah. Puasa 13 hari dah kita puasa. Tarawih 14 malam dah. Malam ni saya mai tengok orang balik pulau perangai lebih kurang kot belah lain jugalah. Hilang pi ramai dah. Masa malam pertama Ramadan tu saya dipahamkan saf jemaah dekat-dekat pintu masuk tu, betul tak? Jadi lah ni depan pada tiang ni dah. Makna apa dia? Puak ni Lailatul Qadar pun lepas jumpa dah. Anak bulan raya pun lepas kelih dah puak ni. Semalam saya tazkirah dekat Sungai Dua, tuan-tuan. Masjid Al-Amin Sungai Dua. Pun sama. Mereka kata pakai jumpa anak bulan belakang dah ustaz. Lah mereka tak duduk dah dekat masjid. Mereka duduk dekat bulan bintang. Duduk cari baju raya. Tapi semalam di Sungai Dua, tuan-tuan, saya tazkirah semalam ni. Mereka punya keliling tu duduk main macun. Serupa duduk tazkirah di Iran lah semalam ni. Serupa saya duduk tazkirah di masjid di Tehran tu malam ni. Tapi alhamdulillah lah, pejuang-pejuang Tehran tu tak ada di balik pulau ni. Tak dengar lah. Meracun apa tak dengar lah. Jadi kita ni Pak Long, biar-biarlah mereka tu cara mereka lah. Nak kata mereka betul pun tak, nak kata mereka salah pun tak payah duk kata lah. Kita tak payah duk kata ke orang, kata kat kita sudah. Kita duk kira duk kata ke orang tak betul. Kita ni pun bukannya betul sangat. Kalau kita duk kata ke orang tak betul, kita betul tak apa? Lah ni kita husnuzan lah. Lepas hak hilang tu bukan lepas tak main tarawih dah. Meninggal semua dah. Husnuzan lagu tu lagi bagus, tuan-tuan, daripada kita duduk sangka tak elok kat lepas. Jadi malam ni saya tanya pengurusi kita tadi tiap-tiap malam tazkirah. Saya ni bukan apa, tuan-tuan. Bila tuan-tuan duk dengar tazkirah tiap-tiap malam ni,
Saya duk risau, duk dengar benda yang sama. Saya bukan risau apa? Risau tuan-tuan duk dengar tazkirah ni tiap-tiap malam benda yang sama. Semalam ustaz tu baca hadis yang sama, malam kemarin pun ustaz baca hadis yang sama, malam kemarin dulu pun baca hadis yang sama. Man qama ramadana imanan wa ihtisaba. Sekali mai pula man shama ramadan. Kita nak jadi golongan apa? La'allakum tattaqun. Hak tu. Duk dengar banyak malam lagu ayat-ayat tu. Kira takat nak baca man shoma Ramadan tu, tuan-tuan boleh mai baca balong no. Jadi malam ni saya nak bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Al-Hakim. Hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu wal Qur'anu yashfa'an lil 'abdi yaqulu as-siyam Rabbi inni mana'tuhu at-ta'ama wash-sharab bin-nahar fashaffi'ni fihi wa yaqulu al-Qur'anu Rabbi inni mana'tuhu an-nawma bil-layl fashaffi'ni fihi fayashfa'an atau kama qala. Hadis sahih riwayat daripada Al-Hakim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ni Pak Long, Nabi nak cerita ada dua benda yang kita duduk buat, yang kita duduk jaga bulan Ramadan ni, yang akan menjadi penolong kepada kita di akhirat kelak. Kita duduk di akhirat ni dalam keadaan susah. Tuan-tuan, dunia ni pun kalau kita susah, tak ada biji mata nak tolong kita. Kita duduk di dunia ni, waktu kita sihat, orang syok dengan kita. Waktu kita senang, orang happy dengan kita. Mai kita sakit, mai kita susah, orang lari pada kita. Inilah ragam dunia. Hari ini tuan-tuan sihat, Pak Long sihat, Pak Long. Bukan kata takat kawan-kawan dia mau, anak-anak pun suka. Sebab apa? Pak sihat, duit ada. Hak tu yang mereka kata jadi serba bola rugby tu. Bola rugby orang main. Peluk buat pelari ni jangan duk abang tak. Bila susah dengan sakit Pak Long, jadi bola golf. Mereka tribet tak mau tengok bayang tak. Lah ni Pak Long, jangan kata kawan-kawan. Pak Long tengok anak-anak. Saya dulu masa mengaji sekolah Arab dulu tuan-tuan, dia ada satu mata pelajaran nama dia mutala'ah. Siapa yang bisa mengaji sekolah Arab, dia tahulah mata pelajaran mutala'ah. Saya mutala'ah ni antara mata pelajaran yang saya suka. Sebab apa? Dia ada cerita-cerita, kita duk dengar, seronok. Kita duk baca cerita apa seronok. Mata pelajaran yang saya paling benci dulu ni waktu mengaji sekolah Arab, Paraid. Cukup benci punya Paraid ni. Sebab apa? Sebab saya meluat matematik. Nak kira-kira ni saya meluat. Sebab tu waktu ambil syahadah dulu ni, masa nak ambil syahadah, dia ada mata pelajaran fiqh Faraid, dia satu kertas. Saya kalau main masa pelajaran Faraid ni selemah, tak tahu nak abang lah cemui, nak bahagi kata orang tu, kita pula bodoh. Tak apa nak erti. Ada dia tulis soalan tu, Ahmad mati. Dia ada 4 orang bini ke 2 orang bini tak?
8 orang anak dia kurang lebih tu. Ingat-ingat lupa dah soalan tu. Dia tinggal tanah bendang Seralung. Bahagikan bahagian anak-anak dan isteri Ahmad. Saya baca-baca melengung kata menatang ni pun dah tahu susah menikah ramai. Ni menatang ni hak mati ni. Dah hang tahu hang pun sengkek. Ada menikah ramai ni beranak sampai tak berhenti sat. Ni nak bahagi kata dia ingat senang. Lah kali saya tulis jawapan kat bawah tu, nasihat saya kepada isteri-isteri dan anak Ahmad, jangan bergaduh, kesian arwah dalam kubur. Pakat-pakat buatlah benda tu, makan seorang sikit, yakinlah rezeki daripada Allah. Wallahu alam. Fail terus belong mata pelajaran tu. Memang kita tak minat faraid, memang kita tak minat. Mutala'ah saya minat. Sebab apa? Sebab mutala'ah ni ada duk cerita-cerita. Baik. Antara cerita dalam mutala'ah ni tuan-tuan, saya baca kisah bagaimana seorang ayah dengan 3 orang anak dia. Pak Long ambil jadi pengajaran kisah ni. Seorang bapa kematian mak, dia ada 3 orang anak. 2 anak dia ni sempurna dan berjaya. 1 anak dia ni tak sempurna dan tak berjaya. Waktu dia ni nak bahagilah harta dia ni. Dia ni orang kaya. Dia nak bagi harta benda dia ni, dia nak bagi. Jadi anak-anak ni, seorang ni, nombor 3 ni, dia ni bisu. Dia kebiasaannya kalau bisu ni dia dapat package combo betul tak belum? Bisu dengan pekak lalunya. Kebiasaan kalau kita tengok orang bisu, dia akan ada combo dengan pekak. Bisu dan pekak. Anak dia ni bisu dan pekak. Bila dia ni sihat, dia ada kata 2 orang anak dia ni berjaya lah. Tapi tak duduk dengan dia. Mungkin mereka menikah dah. Mereka ni mulut macam tu lah, ayah. Ayah jangan sedih lah kematian mak. Kami ni ada. Kami sayang kat ayah. Kami kasih dekat ayah. Kami cinta dekat ayah. Bahasa Pak Long bahasa. Duk abang ni bahasa. Bila dia ni pun duduk ni, dia nak bahagilah harta dia sebelum dia mati ni, dia nak bagi harta dia. Tapi bapak ni orang cerdik, dia bukan orang bodoh. Dia orang cerdik bapak ni. Sebelum dia nak bahagi harta dia, dia uji anak-anak dia. Dia buat apa dia? Dia buat macam dia ni nyanyuk dengan gila. Dia uji anak-anak dia. Pak Long, cerita ni Pak Long boleh buat. Pak Long try uji dengan anak-anak Pak Long. Pak Long buatlah gila Zat. Tapi dekat gila tu dah Pak Long, jangan lajak dia jadi gila baby. Dekat gila tu dah. Pak Long tenggelam Zat 2 hari timbul. Sehari jangan duk tenggelam. Hari-hari mampu ya. Buat tenggelam timbul tu. Tenggelam pi 2 hari timbul mai sehari. Tenggelam pi 2 hari timbul mai sehari. Tenggelam pi 2 hari timbul mai sehari. Bapak ni pun dia berlakon, dia buat tenggelam timbul. Daripada 3 orang anak dia, yang 2 ni yang mulut manis ni, inilah kami sayang kat ayah, kami cinta kat ayah, kami kasih dekat ayah. Ni mulut ni. Bila ayah dia berlakon jadi gila, jadi tak waras lagu tu. Bila balik mai jaga sehari tak apa, 2 hari tak apa, 3 hari tak apa. Dia masuk bulan, suara dia mula lain dah anak-anak ni. Ayah dia terdengar perbincangan 2 orang anak dia hak berjaya tu. Dia terdengar. Malam tu terdengar. Ayah ni dia buat macam dia gila. Dia dengar anak dia ni duduk cakap 2 orang. Apa dia yang mereka nak buat Pak Long? Mereka merancang nak bunuh pak mereka. Dengan cara nak letakkan racun dalam makanan. Ni anak yang duk sebut kami sayang, yang duk sebut kami kasih, yang duk sebut kami cinta ayah ni. Bincang 2 orang mereka nak letak racun dalam makanan pak mereka, nak bagi pak mereka mati. Sebab apa? Tak tahan dah nak jaga ayah mereka dan mereka boleh bolot harta. Duk bincang lah. Dia lebih kurang Abdul Wahab dengan Abdul Wahid mah.
Semua ladang kuda, kilang-kilang, harta meradak, Ismail Ulam Raja, boleh kat dua beradik. Rumah buruk, boleh kat Abdul Wahab. Mujuklah Ismail Ulam Raja ni, dia simpan juga harta dekat Kazakhstan, Gostan tu. Bila ayah dia dengar lagu tu, lepas tu ayah dia ada buat satu perbuatan yang malam tu lepas marah, lepas mangkit, lepas maki pak dia ni. Bila maki, ayah mata pak dia ni jatuh. Bila jatuh, lepas tersedak, ayah dia ni tahu apa yang berlaku. Lepas mula tersedak, betul ke ayah kita ni tak ketahuan gila ataupun dia saja-saja buat? Ayah dia kata apa dia? Terjemah mai bahasa balik pulau, gamak hampa no, kerana harta aku hampa sanggup bunuh aku. Gamak hampa no, kerana harta aku hampa sanggup bunuh aku. Pak Long tak kenal lagi anak-anak ni Pak Long. Kalau Pak Long tak sakit dulu. Bila Pak Long sakit, Pak Long kenal anak. Sama dengan kita adik-beradik, kita tak kenal lagi adik-beradik kita. Lagi mak ayah tak mati, tak bahagi harta, kita bukan kenal lagi adik-beradik kita. Betul tak? Bila mai hari nak bahagi harta, nak bedak harta, masa tu kita kenal adik-beradik kita siapa? Sama dengan Pak Long. Pak Long tak sakit, Pak Long tak kenal lagi anak. Ayah dia kata, kerana hartaku, hampa sanggup nak bunuh aku. Inilah ujian yang terbesar Allah Ta'ala bagi ke aku, dia kata. Sebagai ayah, ayah maafkan hamba. Ayah ampunkan dosa hamba. Tak apalah, kalau harta aku yang hampa nak, bukan aku akan bagi hak hampa. Aku takkan kurang pun sedikit pun hak hampa. Ayah dia panggil peguam, bahagi. Kat anak sulung banyak ni, kat anak nombor 2 banyak ni, hak bisu dan pekak, hak duduk dengan dia tu dia bagi lebih sikit, dan dia wakaf sebahagian besar daripada harta dia untuk akhirat dia. Dia kata apa dia? Aku tak harap hampa nak jaga aku di akhirat, sedangkan di dunia ni pun hampa dah nak bunuh aku kerana harta. Ni dia kata anak-anak Pak Long. Saya doalah berkat Ramadan ni Pak Long ni, dan saya jangan Allah Ta'ala uji kita dengan anak-anak Pak Long. Jangan Allah Ta'ala uji kita dengan anak-anak, janganlah Pak Long. Saya doalah Pak Long pun tak payahlah sakit lama-lama nak mati. Dia tak Pak Long. Duduk terlantak atas katil tu lama-lama Pak Long, sampai anak-anak nak berdosa dengan kita, tak payahlah Pak Long. Saya doa ke Allah sebelum raya ni Pak Long meninggal lah. Boleh ke tu? Tak setuju pula. Tak syak anggut sampai nak terlucut pihak lebay tak ni. Dengar doa sebelum raya ni, dia kata yang tu jangan tak. Saya doa lah Pak Long. Hajat saya tarik balik. Dengar Pak Long pun lagu nak mengkit balik dah. Dia kata, haram tunggu doa. Hatinya tak guna kat kita. Saya tarik balik lah doa tadi Pak Long. Saya doa ke Allah agar Allah panjangkan usia saya dan Pak Long dalam ketaatan. Amin. Beri kesihatan yang baik kepada kita. Amin. Jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salihah. Amin. Ya Rabbal. Hak tu cerita dalam kitab Mutalaah. Ni cerita dalam kitab, tak baca hari belum. 10.25. Dia tazkirah ni bukannya teruk tengah jam ya. Bohong kot tu sikit, kencin kot ni sikit, habis lah Pak Long. Jam Pak Long pula senang, bohong pun percaya kan. Baik, balik pada hadis kita Pak Long. Nabi kata ada dua peguam bela yang akan membela kita di hadapan Allah. Waktu tak ada apa-apa dah Pak Long, yang kita cari atas dunia ni kita dah tak guna dah waktu tu. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
Bisa dengar ayat tu belum? Bisa. Surah apa belum? Tak tahu. Bisa dengar tak? Bisa dengar. Bila tak tahu bisa dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita atas dunia ni yang kita duk habis masa ni kerana dua benda. Yang pertama al-mal, harta benda. Saya habis masa kerana duk cari harta benda, duk kumpul harta benda. Pak Long pun habis masa kerana duk cari dua benda tu. Mujung Allah Ta'ala panjang dan bagi masa lagi kat Pak Long tua-tua ni boleh buat ibadat. Syukur Pak Long. Dulu Pak Long mangkit sok makan apa dulu belum? Pak Long dulu masa muda-muda mangkit sok ni untuk apa? Nak makan betul-betul ya. Nak makan nasi, nak makan betul-betul ya. Lapar dia. Mai umur Pak Long tua, Pak Long mangkit sok, Pak Long nak makan apa? Nak makan ubat ya. Nasi tak makan sangat, nak makan ubat. Beza tak Pak Long? Beza. Dulu pagi-pagi kira duit bagi kat anak lah kira ubat. 2 biji sebelum makan, 2 biji tengah makan, 2 biji lepas makan. Hak ni ujung lidah, hak ni tengah lidah, hak ni pangkal lidah, hak ni bawah lidah. Ubat macam-macam. Berak tak keluar tik, keluar ubat dia. Mujung Allah Ta'ala bagi. Kita habis masa di dunia ni kerana dua. Yang pertama kita habis masa di dunia kerana kita duk cari, kita duk kumpul. Kemegahan kita adalah harta benda. Ni yang pertama. Yang kedua, atas dunia ni kita habis masa kerana keluarga, kerana anak pinak. Terawih tak mai kerana cucu balik. Tidak mai duk selawat sallallahu alaihi. Dia paling kuat di balong tu. Malam ni tak mai sunyi ya masjid. Tinggal pula lah jenis penat belaka. Selawat pun ujung-ujung Tok Bilal Allahumma salli ala Muhammad, tinggal penat belaka. Betul ya bunyi. Sallallahu wasallam alaihi tu pakai bunyi ujung-ujung. Yang derah ni awak tak main, cucu balik. Anak daripada Kedah balik, anak daripada Perak balik, anak daripada Selangor balik, anak daripada KL balik. Ni atas dunia kita duk cari ni. Kita cari harta benda, kita kumpul harta benda, kita kumpul keluarga anak pinak. Sedangkan Allah Ta'ala kata, yang kita duk bagi masa atas dunia tu dengan mereka ni, akhirat tak ada manfaat pun pada kita. Di padang mahsyar mereka tak ada manfaat pun. Yaumala yanfa'u malu wala banun. Tak ada manfaat. Hak nak tolong kita ni Nabi kata dalam hadis sahih ni ada 2 benda Nabi kata. Nabi kata apa dia? As-siyam. As-siyam puasa. Oh. Bukan zat Thailand. Hak tu siam. Hak ni siam. Pak Long ni pun tak boleh dengar bunyi lebih kurang lah. Duk lena lah dengar-dengar siam. Selit tegak betul. Siam. As-siyam. Makna puasa. Wal Quran. Yang kedua Quran. Yashfa'ani lil abdi. Dua-dua ni kata Nabi, dia akan tolong kita di akhirat kelak. Pak Long, bukan saja-saja kita puasa Pak Long oi, bukan saja-saja. Puasa teruk ah saya nak dengar Pak Long. Teruk ah puasa. Teruk. Tambah kita puasa tahun ni pula dia hangat nak mampuih cuaca pun. Balik pula hangat. Hangat. Berapa? 40 dah lagi. Tak ada lagi lah. Kami ikut dia tu itu lejak 40 dah. Hangat Pak Long. Bagian kok dia kata bukan hangat lik-lik, hau-hau. Ni saya nak pesan lagi kat Pak Long ni, haduk mayang Jumaat tu. Jenis bangsa tak cukup masjid ni. Motor tak ke tengah hangat tu. Nak balik tepuk dulu seat tu Pak Long bagi hangat tu hilang dulu. Jangan duk naik terus, masak telur tu naik Pak Long. Dah jenis mayang Jumaat seluar dalam tak pakai. Dia kata kat mayang Jumaat tak tarawih pun tak pakai dia kata.
Hangat sungguh lah ni. Ekor pun tak rasa lah ni. Mai kena Ramadan musim hangat ni, Allah Pak Long melenui kita. Serba demam tu. Allah Ta'ala dia tahu tak? Saya nak tanya Pak Long. Allah Ta'ala dia tahu tak kata kita tak nak puasa? Agak-agak dia tahu tak? Dia tahu tak Pak Long duduk kau belah balik pulau ni bukannya jenis larat puasa. Dia tahu ke tak? Dia tahu tak Husam Kok Liang tu jenis penyegang puasa? Dia tahu tak? Dia tahu. Saya kadang-kadang duk fikir seorang-seorang awak lah Allah Ta'ala suruh kita lagu ni no. Dah lah pagi puasa, malam dia tutup tarawih pula dah. Tak boleh dia beda tarawih buat bulan lain, puasa buat bulan lain. Ni dah lah kita pagi tadi pun sengit dah Pak Long puasa. Mai malam tarawih pula. Allah. Lah Pak Long tengok, tak beralih, tak tengok hadut yang tarawih tak. Semua habis witir tak tala keluar bicara luar dalam terkedarah apa tak. Pepak cucuk dua kali ngak-ngak masuk dengar kuliah pula. Nak buat lah mana Pak Long. Hak tinggal ni pun jenis vitamin tak penuh lah. Saya tak ketahui lepas pekat balik ada pergi makan morel tu. Tengok apa pok buka puasa tak habis dia ngak baru dia masuk pula. Mengedik lepas. Ustaz pun jangan lama sangat ni, tak lama Pak Long. Setengah jam lah. Allah Ta'ala dia tahu tak kata kita tak larat. Dia tahu. Awak dia tak boleh buat kata tarawih bulan lain Pak Long. Melambak bulan duk ada lagi nuzul Qaidah. Duk ada Jamadil Akhir, duk ada. Buatlah bulan lain. Bulan Ramadan ni kita puasa sudah. Dah. Ada hikmah. Allah Ta'ala buat ada hikmah. Nabi kata, yang kedua yang akan bela kita Al-Quran. Bila kita duduk di depan Allah Ta'ala kelak, yaqulus siyam, puasa, dia akan mai depan Allah, dia akan berhujah. Dia kata apa dia? Rabbi, ya Tuhanku, inni mana'tuhu at-ta'ama wasyarab bin nahar. Hamba-Mu ni ya Allah, dulu waktu mereka hidup di dunia dulu ni, yang menegah mereka daripada makan, yang menegah mereka daripada minum pada waktu siang, aku. Nu hak lepas sengit nu. Sampai kerja apa pun haram tak boleh buat lena sebanyak hari. Apa kenciman ni 30. Nah Pak Long nak. Dia kata tak apa Ustaz, lena pun ibadat. Betul Pak Long betul. Lebih baik lena lah daripada duk tengok gambar belu pagi-pagi tu Pak Long bulan Ramadan. Lebih baik Pak Long lena. Pak Long ni pun bukan boleh sangat, tak apa boleh harap Pak Long Kuneh mai buka tu. Saya tak percaya dah. Itu viral kan. Masjid mana lepas tengok di masjid tu? Ada itu. Masjid mana saya duk baca lepas komen simpan 4 balik pulau, tak tahulah. Saya macam nak pergi tampak kawan tu itu ni, hang duk kata kat masjid aku ni macam apa? Saya orang hina masjid tuan-tuan, apa hina saya? Puasa kata dia ni hak tak yang tak makan waktu pagi dulu ya Allah. Kan aku. Fasyafi'ni fi. Ya Allah. Ini aku nak minta satu dekat kamu. Tolong bagi peluang kepada aku ya Allah. Aku nak tolong dia ni. Aku nak bantu dia ni. Hari ni tak ada siapa dah boleh bantu dia ya Allah. Hari ni tak ada siapa dah boleh tolong dia ya Allah. Tapi kerana dia di dunia dulu ni, dia tak makan. Dia menahan diri, dia tak makan. Dia menahan diri, dia tak minum pada waktu siang. Kerana dia berpuasa. Kerana aku, ya Allah. Hari ini aku nak minta kepada kamu. Bagilah peluang kepada aku nak tolong dia. Bayangkan Pak Long, hak kita duk lapang ni bukan sia-sia. Wa yaqulul Quran.
Bila Quran tengok puasa ni dia duk beka kita ni, Quran pula mai. Rabbi inni mana'tuhu an-nawma bil-lail. Ya Allah. Dulu atas dunia dia ni tak lena malam kerana duk baca aku, ya Allah. Ni duk baca, duk tadarus ni. Tuan-tuan, baca sampai nu saya di Kodiang, di surau saya, surau pondok saya. Saya, ni bukan saya nak puji orang kampung saya, tuan-tuan, tapi saya nak abang kat tuan-tuan lah. Puak tadarus ni dia pulun sungguh. Saya rasa dalam Malaysia ni tak ada lagi boleh lawan mereka. Ni bukan saya nak puji orang kampung saya, tapi saya nak cerita bagi semangat kat tuan-tuan buat lagu mereka. Dia tutup baca Quran daripada lepas terawih pukul 3 baru berhenti. Pakai mic. Seorang satu malam setengah juih. Ni duk baca ni, saya duk balik tazkirah kadang-kadang pukul 1, pukul 2 pagi, duk baca lagi. Hak mana tak larat turun pergi minum air, naik pula. Tak habis lagi, lena pula TV tu sah. Sekali habis pergi kerak main bangkit pula, dia belajar. Hak ni lena pula. 3 pagi baru lepas balik rumah. Bukan kita bagi apa pun, bagi kuih raya, kain pelikat, duit sikit ya. Tak padan lah dengan baca. Tapi semangat mereka ni, semangat. Dan saya harap tuan-tuan pun kalau tak boleh pukul 3 pun dekat pukul 12 tak ada rusak. Baca. Itu baca sah, betul mebal. Ini masalah. Mebal, orang duk tegur. Baca tak betul orang tegur, mebal. Hak ni pun masalah. Dia baca 2 muka. Hak betul dia baca tu 2 baris ya. Seorang baca 2 muka Quran, dia pun baca. Hak orang tak tegur 2 baris ya. Hak lain mereka tegur selera. Tak betul, baik. Dia kata ni aku meluat baca dengan hampa. Hampa baca aku tak tegur pun. Mai tang aku baca pakai duk tegur ke semua. Kepala bapak hampa, ni marah tu dia tutup Quran balik tu tak baca dah. Dah hang baca tak betul. Afakul lama habis baca afakul lama. Mana ada dalam Quran paku lama, paku baru pun tak ada, tambah paku lama. Tu yang saya kata dia baca 2 muka, hak betul 2 baris ya. Mebal nak buat lagu mana? Quran ni dah tak betul orang tegur. Terima kasih lah orang mau tegur kita. Quran ni dia duk tengok. Dia duk tengok Quran, dia tak biar. Dia mai. Dia kata ya Allah. Dulu atas dunia dulu ni, pasal aku dia ni tak tidur malam ya Allah. Pasal aku dia tak lena malam ya Allah. Fashaffi'ni fi ya Allah. Hari ni aku pun nak jadi peguam bela dia, aku nak bantu dia, aku nak tolong bela untuk diri dia. Bagilah kat aku ni peluang untuk aku tolong dia ya Allah. Puasa minta, Al-Quran pun minta. Lalu Nabi kata pada dia, fayashfa'ani. Allah bagi peluang kepada Al-Quran, Allah Ta'ala bagi peluang kepada puasa untuk bantu, untuk tolong orang yang duduk di atas dunia dulu ni, yang berpuasa, yang baca Quran. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita ni ada baki tak berapa hari dah tuan-tuan. Ramadan ni tak berapa hari dah. Dia tak dan balik pun kita duduk kelain dah. Raya hari Jumaat ke hari Sabtu. Yang ni pun kacau. Sampai Jabatan Mufti mana baru ni buat keluar kenyataan. Jabatan Mufti mana baru ni. Katalah tak eduk kalut bahasa kita. Tak eduk kalut nampak puasa tu dah lah. Hak bak teropong anak bulan tu. Nak tetap hari apa raya tu. Hampa bagi kat kami. Mak hampa duk berkelain pun bukan betul. Nanti kami umum. Penyimpan mohon besar raja-raja umum. Raya apa? Raya lah. Dia duk kalut. Tak apalah Pak Long lepak anak kalut lah. Kita tak mau kata apa. Saya nak abang dekat tuan-tuan, kita dah berbaki berapa hari lagi. Berapa belas hari lagi. Tolong puasa ni betul-betul. Tolong Quran ni betul-betul.
Saya tak minta apa. Saya minta dua benda ya. Tolong puasa bagi betul-betul, tolong baca Quran bagi betul. Sebab apa? Kita dah buat bina dah. Ini peguam bela kita yang akan mempertahankan kita, yang akan bela kita, yang akan fight untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita golongan yang puasa dan Al-Quran memberi bantuan kepada kita di akhirat kelak. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebagai akhirnya, macam biasa Pak Long, saya nak edak ada dua amalan kepada Pak Long malam ni. Saya nak edak ada dua amalan. Satu kertas hitam, satu kertas putih. Hitam putih warna-warni kehidupan. Satu, saya nak bagi kat Pak Long amalan yang kena baca setiap hari. Doa buka puasa, doa lepas buka puasa, doa makan syok. Satu, hak putih ni, doa 15 Ramadan terakhir. Ada 3 doa yang disenaraikan oleh tok-tok guru kita dulu ni, saya bubuh dalam kertas ni. Ada 3 doa hak kita nak kena baca pada 15 terakhir Ramadan. Pak Long kalau saya edak ambil no. Jadi saya minta mai Ustaz, siapa-siapa tolong edak Ustaz. Tolong edak Ustaz. Okay, bang, terima kasih mana. Kita nak baca ni. Jadi Pak Long, sebelum kita nak baca ni, kita tutup dengan doa dulu. Untuk kita tutup recording kita, kita tutup live kita dulu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada rakan-rakan yang berada di dalam live Muka Buku dan TikTok, insya-Allah doa ni jangan risau, saya akan muat naik upload di dalam akaun kita nanti. Boleh tengok lepas kuliah nanti saya akan upload di dalam akaun kita untuk menjadi amalan kita bersama insya-Allah yang berada di dalam live. Jangan kecil hati, jangan susah hati. Nanti saya akan uploadkan di dalam sosial media kita untuk pedoman dan panduan kita bersama. Wallahu alam. Dapat dah kita baca sama.